Menteri Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih Timbalan Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya mewakili Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada 19 orang ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu dan dalam isu yang berkaitan dengan MOSTI pada sesi perbahasan tadi dan MOSTI mengambil maklum terhadap semua isu-isu yang dibangkitkan dan saya ingin juga ambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang ambil bahagian. Tuan Yang di-Pertua, oleh kerana masa tidak kesuntukan masa, saya akan menyentuh satu isu yang di mana ramai ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh, iaitu tentang isu tadbir urus dan perbelanjaan MIMOS Berhad sebagai agensi pelaksana projek pembangunan My Digital ID. Seperti yang ditanya oleh Yang Berhormat Kota Melaka, Yang Berhormat Pendang, Yang Berhormat Jelebu, Yang Berhormat Temerloh dan lain-lain. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, teguran audit telah menegaskan perbelanjaan sebanyak 28.13 juta tidak mendapat kelulusan jawatankuasa yang ditetapkan. Mesti mengambil maklum bahawa perbelanjaan projek Identity Digital Nasional IDN perlu mendapat pengesahan daripada jawatankuasa yang diberi mandat melalui surat bertarikh 12 hari bulan Disember 2023. Sebenarnya perbelanjaan projek IDN ini telah pun dibentangkan di mesyuarat JKP, Jawatankuasa Pemandu IDN dan juga Jawatankuasa Teknikal JKT IDN pada Februari 2024. Masa itu kedua-dua jawatankuasa telah mengambil maklum bahawa perbelanjaan projek IDN ini dan selepas itu dalam bulan Mac projek IDN ini telah pun diserahkan kepada MKN sebagai penyelia projek. Antara faktor yang menyumbang kepada kelemahan tadbir urus ialah kekeliruan akibat perubahan dalam struktur jawatankuasa yang telah menyebabkan ketidakselarasan dalam proses membuat keputusan dalam pelaksanaan projek. Namun begitu, MOSTI ingin menegaskan bahawa tidak berlaku sebarang ketirisan dalam tadbir urus atau perolehan yang dilaksanakan. Projek My Digital ID telah beroperasi dan dilaksanakan di bawah pemantauan Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri. Untuk makluman yang berhormat, jumlah pendaftaran My Digital ID meningkat kepada 9.7 juta pendaftaran sehingga kini. My Digital ID juga telah berjaya diintegrasikan dengan 92 aplikasi kerajaan dan swasta merentasi pelbagai sektor termasuk telekomunikasi, kewangan dan kesihatan. Bagi teguran audit berkaitan perbelanjaan operasi sebanyak 14.09 juta ringgit menggunakan peruntukan pembangunan projek, MOSTI mengambil maklum dan akor bahawa peruntukan pembangunan tidak boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan operasi seperti yang ditetapkan dalam garis pantuan pelaksanaan projek pembangunan di bawah RMK 12. Walau bagaimanapun, My Digital ID Sdn Bhd selaku anak syarikat MIMOS pada ketika itu telah membentangkan perbelanjaan projek IDN termasuk perbelanjaan emolument dan perolehan aset ataupun projek management dalam mesyuarat JKT IDN bertarikh 6 hari bulan September 2024 yang seterusnya telah disahkan di mesyuarat JKP IDN pada 25 hari bulan Oktober 2024. Sehubungan itu, merujuk kepada pertanyaan oleh Yang Berhormat Jelebu sebentar tadi, adalah dimaklumkan bahawa My Digital ID Sdn Bhd sedang... Datuk Yang Pertua, minta penyelesaian sikit je tadi. Just habiskan ayat ini. Boleh. Adalah dimaklumkan bahawa My Digital ID Sdn Bhd sedang dalam proses permohonan untuk mendapatkan peruntukan mengurus daripada Kementerian Kewangan bagi pembiayaan kos operasi termasuk emolument. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Yang Pertua, terima kasih Tuan Menteri. Tadi saya bangkitkan berkenaan dengan apabila sistem CA dibatalkan, dengan adakah pembatalan ini menyebabkan kerajaan bergantung kepada pembekal swasta dengan kos yang lebih tinggi dalam jangka masa yang panjang. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih. Pendang tadi sebut tentang CA. Sebenarnya saya belum sampai
Tapi tak apa, saya jawab dulu. Bagi teguran berkaitan dengan perolehan peralatan CA, Certificate Authority sebanyak RM79,000, ia tidak akan mendatangkan sebarang kerugian kepada kita. Apa yang audit tegur adalah tentang tata cara ataupun prosedur. Sebenarnya sekarang yang peralatan CA itu masih di bawah milik My Digital ID yang bertempat di MIMOS sekarang, yang digunakan oleh beberapa kementerian. So dia tidak mendatangkan sebarang risiko di mana data kita diuruskan oleh syarikat lain. Tuan Yang di-Pertua, bagi memastikan penambahbaikan dilaksanakan secara menyeluruh, mesti akan memastikan MIMOS mematuhi sepenuhnya kelulusan serta struktur kos projek dengan memastikan setiap perbelanjaan memperoleh kelulusan berasaskan mekanisme tadbir urus dan tata kelola yang telah ditetapkan serta selaras dengan struktur kos dan tujuan peruntukan yang telah diluluskan. Untuk makluman juga, MOSTI sentiasa memantau projek yang dibawa peruntukan belanja pembangunan di bawah MIMOS melalui Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan Kementerian JTPK yang diadakan pada setiap bulan. Sebagai langkah penambahbaikan berterusan, MOSTI akan memastikan tadbir urus semua projek tersebut pada masa akan datang adalah teratur dan selaras dengan mandat yang diberikan. Sebelum saya mengakhiri penggulungan ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Jabatan Audit Negara atas teguran yang profesional dan juga penemuan yang konstruktif yang membantu kerajaan memperbaiki kelemahan dan juga memperkukuhkan integriti dalam menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam dari semasa ke semasa. Segala cadangan dan teguran akan diambil perhatian sewajarnya oleh pihak kementerian. Jadi seperti yang saya sebut tadi, isu yang saya tidak sempat jawab, saya akan jawab secara bertulis. Tuan Yang Di-Pertua, dengan itu sekian saja ucapan penggulungan saya dan tentang yang menyentuh tentang Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Majlis ke kementerian yang berikutnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu